Sekarang kita merancang untuk Ini kita pergi sini, Mat. jalan-jalan. Kat mana? Weh, ni okey kak. Otak kau. Ini tempat orang Yahudi ke? Sekarang berapa hari bulan? Sekarang 11. 11 hari bulan. Kita rancang untuk pergi 30 Mac sampai Oh, 5 hari bulan 5 April. Tadi Itu saja. kita orang bincang pergi Bandung. Bandung tu kita orang bincang antara macam half nature, half Bandung. Dekat Bandung ni kita banyak ambil yang Bandung. Dia bincang balik anti nature di sini. Kita dah selesai. Kita ada banker kita. Ini bank. Jurah audit negara. Bakal. Tak lama lagi 2 tahun dah kerja kat PWC. Jom. Gerem. Berapa Yes, busy sekarang kita di KLIJ 1 mau check in. Aku tak tahu dia nak cakap apa. Introvert dia ni. Kita dah lepas immigration. So kita nak pergi custom ke gate G1. So kita orang semua seat 17. Mam seat 18 tu. Aku asing lah, tak tahu sebab apa. So actually kita orang check itu senang lah, tak susah. So kita orang datang bagi pasport Sekarang kita orang nak solat tu, nak masuk ke terbang. Okay. Pilot bomb dah ready Aku memang kau terbang. Bye. So kita dah lepas stop tu, itu. Kalau kat KLIA 1 ni, KLIA 1 dia check custom barang dekat gate. Kalau KLIA 2 dia dekat awal-awal. Kita orang cuma ada air lah. Lepas ni kita nak gerak lah. Doa kita orang tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bye. Kita sekarang pakai bas nak pergi ke sana. Telan bang, telan. Yo. Kita nak naik pagi. Drop from Japan, bro. Kita sekarang kat United States. Kecil dia, guys. Look at this. Perasaan saya hari ni rasa gembira lah. Sebab kita pun tak tahu apa jadi lepas ni. Sebab sebentar tadi baru saja kejadian yang aneh berlaku. Dia unexpected moment lah. Dah fly, guys. Grab. Nak padam ah. Kita dah landing dekat Jakarta. Jakarta Soekarno. Lepas tu sekarang inilah bermulanya kita orang punya gamble. Adventure orang panggil. Nak cari bas ke train ke apa ke. Semua tak tahu lepas ni nak ke mana. Inilah nak mulanya. Kita lelaki, kita rasa. Makanan pertama yang kau nak makan bang? Bakso kontol. So keluar daripada airport, kita pergi ke kiri. Sekarang kita nak naik bas. Naik bas Damri. Ya, bang. Boleh karaoke? Tapi kena nak bawa naik airbag. Alright. Harga 80,000 seorang. Worry tak? Kalau orang pergi berempat naik Grab. Kita kat mana, bang? Kita Dah masuk dah. dah masuk dalam bas. Bas apa? Untuk ke Bas Damri. bas Damri untuk ke Kacak Ica. Kacak Kalau Icik macam Halim. Malaysia ni bas apa bang? Kalau macam kat Malaysia ni shuttle. Tapi shuttle free kan. Ini tak free. Macam ni lah. Kan bas loceng ke? Okay. Macam shuttle itu. Kacak Ica Halim. Lepas kita akan naik Wush Station. Wush. Kita akan naik kereta api Wush. Ha. Iaitu bullet train. Laju lah. Disclaimer, kita tak beli lagi tiket. Kita tengok, kita gamble je, guys. Gamble. Okay, Sebab guys. tak ada kerja apa-apa. Okay, dah gerak, guys. So kita dah sampai dekat stesen Wush. Aku rasa berbaloi je kalau naik bas daripada airport. Kalau orang keluar airport tu, terus je ambil bas Damri nama dia. Harga 80,000 samaan tak sampai RM20. Ambil stesen bas tu
Dia akan terus sampai sini. Kita orang pun belum beli tiket kereta api laju. Tapi kereta api laju ni akan ada setiap 30 minit. Tapi ada kereta api lagi? Iya. Itu udah pasti tiket yang sebelumnya dia. Okay, apa? Macam mana, Mat? Boleh cash. Boleh cash kan? Boleh cash. Boleh. Cashless dong, Indo. Kita pergi kat mesin. Jom. Tengok mesin. Sekarang berapa? Sekarang pukul Sini lah 11.44. Wabi shoot ni. 11.44. 11.44. Pendapat aku, kita ambil 12.25. Kalau 11.44, kita mungkin akan ambil yang 12.25 sebab katanya macam nak makan dulu. Serius lah? Setengah jam je. Okay, eh? Setuju tak, Mat? Yep. Kita gagal beli kat mesin. Orang pakai QR. QR ni boleh tersinggung, Maybank. So kita orang beli dekat customer service. Boleh bayar pakai kad tapi kad tu dia tak boleh pay wave. Dia cocok. Kalau dapat tiket. Right. 2, 3, 4, 5. Oh, foto dulu bisa boleh? Silakan. Silakan. Silakan pukul 13. Dia record ya. Okay, kita dah sampai di kita Rashid, korang nak gambar je. Kita dah masuk dekat stesen Halim pada Jakarta ke Bandung dengan kereta api cepat yang dibangga-banggakan Indonesia. Sesuai dengan nombor tempat duduk yang tertera pada tiket. Penumpang yang turun melengkapi bagasi ukuran Itulah. besar pada rak sambungan Dia kereta punya dan bagasi vibe ukuran kecil meremuni pada bagus rak di setakat atas ni. kursi. Tapi kita tengok Harap panas dia pastikan macam mana. barang bawaan anda ditanggung jawab penumpang. Seronok. Penumpang Sekejap. pada kursi Dah sampai. Sekarang kita dah keluar daripada train dekat Padalarang Station. Sekarang kita akan cari train lain untuk ke Kota Bandung. Sampai kat Kota Bandung, kita akan naik Gojek. Dia kata ini macam feeder train lah. Lepas naik Ush, kita akan naik ni untuk ke Kota Bandung. Train ni dia kira macam free sekali lah. Lepas kita dah naik Ush. Dan bila dah sampai, memang ngam-ngam pukul 2, memang ikut plan. Dan kita order Gojek dan sampai ke LA Grande Apartment. Dah. Okay guys, sekarang kita dah ada di Bandung. Terusnya kita akan mencari Gojek untuk pergi ke kita punya Airbnb. Okay? Okay. Wush wush. Yeah. Gojek guys. Ni suasananya guys. Tenang, santai, ada angin manja-manja. Sekarang pukul berapa? Pukul 2.18. Dia kalau dah sampai ni korang akan rasa ngilu lah. Rasa ngilu. Ikan bakar itu ada namanya lengkong kecil street food. Nah itu malam tapi lengkong kecil sama saparua, gor saparua. Di pinggiran jalan ini kiri kanan. Iya. Pakai stand gitu. Kalau Dah ada kunci guys. Let's go. Let's go. hati loh ni dah sampai siap. Dah tu. Off-cam. Betul lah gila. Tiring. Sarwam, dia fokus kat kau, Baringan. Aduh. Kita lepas ni nak kena pergi makan sate. Perjalanan Tu tak sate. Hmm. Oh, ni nak nasi je sebab orang kata sate jauh. Ada sate kot? Ya, ada nasi kot. Perjalanan 9 minit daripada kita orang punya apartment ni. Jalan kaki. Jalan kaki. Brisk walk, orang kata brisk walk lah. Kenangan kopi tu. Weh, kenangan.
kopi kenangan guys. Di Bandung. Di Malaysia apa? Di Malaysia apa? Kenangan kopi. Yes. Sini kopi kenangan. Tapi jual motor lah. Jual motor. Tapi jual motor. Jual motor guys. Montol. Ada di jantas guys. Ada jantas guys. Kita lalu sana tadi. Tak perasan ada di jantas. Jogging guys. Jalan biji anjing ke? Guys, Kita dah sampai, kita nak try makanan berjalan kaki. yes, tu guys. Makanan pergi jalan. Okay. Soto Jom. ayam Madura. Ayo. Jom. Berapa jam? Soto, sate, nasi goreng, mie goreng, mie rebus. Yang ini berapa? Sate lontong 18.000. Malam ni, malam pertama kita orang jalan kaki je. So, paling dekat ni. So, sate soto Madura. So, kita orang ada Kita orang ada 3 set. 3 set semua sama. Ada lontong, ada nasi impit, Yang penting apa? impit dengan Sate. sate dia. Jom. Tak tahu ada yang paling mineral ke. Ini ada Sihat. sihat tu. Kita tak habis minum air ni cok. Gula mineral ni. Mat dia buat style macam ni. Jom, sabut semua. So ada orang FOMO guys. Mana tahan? Sambal, rasa sambal sedap. Boleh tu. Taruh sini. Sapu gaul. Gaul. Gimana Khalid pergi Khalid? Baik. Panggil Mat. Nongkrong kat sini Khalid? Nongkrong kat sini begini. Ni FOMO guys. Setakat ni dia punya sate ni macam maybe dia akan kurang sikit kat perjau. Tapi dia not bad tau. Dia kena plot dengan sambal ni. Sambal limau nama dia. Padu lah. Dia macam pedas-pedas gitu. Mulut rasa Masam. panas. Mulut rasa panas. Kalau Kena kau pergi kedai Mak Rock dekat Malaysia, Mak Rock sambal dia kan, dia sejuk kan. Sini lebih kurang. Pedas dia pun sama lah level dia. padu lah. Memang vibe dia memang layan. Maksud bagi aku sate dia ni dia macam nipis. Kalau kat Malaysia dia macam tebal lah. Sekali gigit penuh satu mulut. Ni dia macam nipis je. Lepas tu kalau ada ni bawang goreng ni guys. Wis. Jahat. Bisa. Oh, Jawa. Kau kacang ni kau Jawa. Tu kau apa? Tambah tu. Macam mana? Dia sikit ada punya kuah. Macam pelik sikit tau. Tapi boleh masuk je. Kembali tak ada. Ini pedas Ha. Sebenarnya tak. Lain tu habis. Habis ke? Boleh lah. Kita akan ke kedai kopi area sana tu. Di sana Betul. Dah sampai. Tempat kopi culture dekat Bandung Baru layan-layan. Mari. Ngentot.